Out in the street, they call it murder. Can rock, can put the thugs and can put. Round up in a van back. If in a your handbag, your knapsack it in a your backpack. This melody your girlfriend contact. Gula bah. Okay guys. Okay. Kau masak betul tak ni? Weh, aku cuci ayam. Cuci ayam? Mami nak cuci ayam ni. Hebat. Aku kat rumah kena ngelak cuci ayam ni. Hebat tu kau. Pakai sabun tak? Tadi suruh. Sabun. Nak juga boleh tak? Tak ada tu. Nak lah. Aku tak makan. Yang ni buat air. Tu sudu bah. Allahu Akbar. Duduk rumah ni ke aku yang duduk? Yalah, tu. Bukan dapur dulu. Buat air apa ni bah? Air teko. Gila lah. Kamu air. Gila lah. Gila. Aku nak tengok berapa sudu kau letak gula. Rahsia kan dia ambil aku je. Pangang. Okay, kira guys. 1 2 3 4 dengan spek ni kat atas kepala. Untuk perkara berapa? Tak ada ni ke? Ha, kan. Kau tak tahu dia pergi kedai pakai macam ni dengan handbag Amma. Kau keluar kereta? Ya. Orang minta nombor. Lepas tu ada orang sama baju dengan dia. Sesuai harga. Dia nangis pa? Okay, Aspan nangis guys. Okay, bye. Tengah buat tantau. Santap siapa? Aku. Sebab aku Tantau cari ayam. sangat. Mungkin ngambil masa yang lama lah untuk apa? tantau ayam. Ini nama dia pocong. Kita potong. Cuba tutorial. Mame, what is Dalam dia that? ada ni, dalam dia ada ni. Nak tisu? Dalam dia ada ni. Letak tangan kau. Ini dalam dia ada ni. Tu apa? Starter. Nak beli ke? Kau ambil kat aku dah. Abi. Tengok orang kita siap. Apa function kau? Aku semalam aku potong bawang. Kau potong bawang. Wait. Kau baca kau? Function aku vlog. Aku wartawan. Jangan ni lah. Uyo, gempak Dudil. Tutup. Ni kalau minyak masak ni minyak yang dah goreng. Minyak yang tak goreng Itu punya ni. Kata buat yang kat depan. Lah. Tak ada biasa dulu. Dalam ni. Kau punya. Putih. Jangan hembus tu kat aku. Terpaling ah, Dil. Sensei, look at this Sensei. Okay. Batuk ba? Okay, function aku vlog je. Okay, yang ni tak ada function. Tengok. Orang buat kerja, mandi pool. Aku pun nak mandi. Dah macam sukan. Cuba kau buat 2 pusingan. Terus je, zup. Mana muat. Terantuk aku lah. Lemah. Kau buat apa ni? Wah, macam sedap Maggi.
I want tu rasa What is this? Ni apa? Telur separuh masak? Wah, okay, nak. Sama bodoh? Bodoh? Bodoh ke godoh? Bodoh? Tak nak bodoh. Nak bijak. Sama okay. tu lah yang bodoh. Kita tengok Syakir masak. Janganlah kacau. Okay, so sekarang ni kita dekat dapur. Kita tengah merewang. Aku tukang teman. Asal Israel. So kat sini kita ada Amma, Syakir dengan Asfar. Kita tengah nak buat, bukan kita orang. I mean dua orang tengah buat. Amma tengah buat. Amma create fish pakai benara. So kita nak pakai benara. Ya. Dia nak alih garam. Tanya dia. Ini nak bagi. Nak goreng. What is your job, Pak? Aku tak tidur. Ada orang dia cakap tak? Tapi aku tak suka stick lah. Tak apa. Membantu Amal untuk Amal punya projek mengidam kopiah. Kamu mengidam, Mak. Okay. Kau pun tolong, okay? Bagus. Masak sausage lebih sikit. Boleh aku ngap. Kan? Betul. Aku dah lapar. Ni Syakir masak? Sedap. Mungkin sebab aku lapar. Ini apa? Kau buat apa? Sampai dah sampai. Keria? Teri. Keria. Aku nak cari keria buat apa? Okay, first aku dah lapar. Second aku dah lapar. Ha? Basah lah. Silap pada. Dah nampak. Happy yang ni. Happy buat kerja tak? Ni pun Mani lari nampak Mani. Mani. Modal tak power je bhai. Kat nombor sikit. Kita nak makan yang purely masak. Boleh masuk dalam lah. Makan ambil yang dalamnya. Mami tu dah masak ke? Yalah. Nak makan takut ada darah ke apa. Ini lah. Kalau ada yang mentah ke. Kalau dia Aku tak sempat baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Baguslah. kalau yang pure memang well punya ayam dalam ah. Kalau luar punya kita orang predict lah. Predict yang aku sakit perut ke? Asal kau dah tak isap vape? Tak, sambil-sambil. Ni. Cuba stick pada yang satu. Kan, Man? Well, actually. Well, actually what? Sorry guys, saya akan mencari sikit. Pada yang satu. Why? Oh. What? Aku dah disclaimer dah disclaimer. Yelah. Tapi aku tak nak. Betul pukul aku, bye. Papa. Ni panasnya aku nonyok. Ambil lah semua. Ambil lah kalau nak. Dia aku share dengan kau sikit. Masak tak tu? Tak, tengok hangit. Hangit bermakna masak ke tak? Sokkan sikit kulit. Hangit bermasak ke tak? Oi. Hangit bermasak. Hangit maksudnya masak lah. Terlebih masak. Mahak. Apakah itu hangit? Hangit tu terlebih masak. Okey. Faham tak? Tak. Tak faham. Tak faham. Okey, tak apa. Okey. So, apa? Sedap ke? Tak sedap. Aku lapar doh, sumpah lapar. Aku lapar, aku ngantuk, semua aku. Semua aku. Aduh, kaki aku. Macam orang tua dah aku ni. Ni cari apa dia tadi tak habis-habis ni? Okey. Aku ingat kau makan Maggi tu. Apalah. Bayam. Ada itu juga. Okey guys, hari ni hari kedua. Apa Type Eco
Tapi aku dah 2 hari tak tidur. Tak, aku tak boleh tidur tu. Sumpah aku tak boleh tidur kau dia. Okay, now mata aku tengah pedih. Plus dengan memasaknya. Kat luar asap. Kat sini berminyak. Jadi macam tu. Mami nak masuk ayam kat sini. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Boleh? Mana? Nampak tak? Itu suasana tengah memasak. Asap apa? Dia bagi kau dulu. Kan, curi lah. Bawa rasa-rasa. Nak rasa aku bagi apa? Boleh lah. Kata kena dulu lah. Panas nak mampus. Nak rasa. Jangan tiba-tiba kan. Ya. Cakap bahan 2,000 orang. Aduh, kau nak gigit aku ke? Masak ke? Wah. Terasa syakirnya ni. Apa ke? Sambal bodoh. Sakit. Nak apa? Pak. Asa. Okay. So, aku rasa sedap-sedap. Sebab aku lapar sikit. Okay. Aku simpan untuk orang lain. Bye. Okay, kalau untuk aku. Kalau kau nak pilih pekerja, kau pilih aku ke pilih Dennis? Pilih aku dong. Aku mementingkan kualiti dan daya. Kalau aku, of course, kalau pekerja, aku nak pilih pekerja, mestilah pilih yang banyak cepat siap, yang banyak. Kualiti. Okey, tapi ada sentang aku perlukan kualiti dia. Betul. Kuantiti ni dia tak jangan pandang dia. Kualiti yang ni hancur sikit lah. Yang ni okey. Apa? Kualiti ni tak boleh pergi jauh. Kuantiti ni tak boleh pergi jauh. Kualiti ni orang akan ingat. Nampak? Betul, aku sokong Dennis. Aku tengok Maggie. Apa Maggie? Maggie. Kualiti dia sikit tapi kuantiti dia laju. Dia sebab nama branding, dah famous. Okey. Kita tak ada branding. Ni Apa nama brand lah? Ni Dennis punya. Apa? Apa nama branding mak? Ini orang tengok bagi stres. Apa balik-balik ni? Berapa total? Kobanara. 5. Ini bukan 4 piece guys. This is 6, 7, Kobanara. 8, 9, 10, 11, 12 berapa? Banyak. 23 je, kurang 2. Okey. Okey, tengok. Ma. Aku ada Tiffany. Okey, tengok ni. Nampak tu? Yang ni Tak ada sini. cantik. Nampak tu kemas. Yang ni cantik dan kemas. Catat. Ni apa? Ni laju dan kemas. Ni laju. Dan hodoh. Apa? Tak ada kualiti. Kita kena Okey. pentingkan kualiti. Okey. Kenapa hodoh? Kau tengok ni. Tak apa. Kau tak boleh tunjuk. Kau tengok ni. Ni apa benda? Apa tu? Kenapa? Ni. Angkat lah. Isi dia ternampak-nampak isi dia. Sini ha. Isi dia nampak. tepi ni. So, Terlebih. customer tak surprise lah Terlebih. dapat isi dalam. Lebih apa? Tengok ni. Terlebih. Oh, ya. Jangan. Aku tengok je. 30 lebih tadi Aspa kira. Lepas tu yang ni. Hey. 23. 22. Masya Allah. Apa ni? Sebab pekerja. Detail. Oh, lebih okey. 3 kurang 2 lah bos. Okey, lepas tu yang Apa ni. tunjuk aku? Yang ni. Kau tengok ni. Bos. Saya dah kira betul-betul lah bos.
sorry dah. Mana nak kira tu kan macam mana? Dia ni petak. Bukan bulat ya. Ni petak. Wah. Tengok tu tadi komplain tu. Dengar. Ini juri ni sifu Campuran dengan anak murid. Kau tipu buat. Bodoh sifu kan. Ya Allah, dah tipu gila. Ini bukan sifu buat. Ini asal. Sifu buat ini Okey, aku buat ini. Awak ni juga. Okey, ni sifu buat okey. Oh guys, Lulus. nampak isi guys. Ya Rabbi. Ni siapa buat? Asal. Koyak je. Wah. Bubuh je tak ingat esok tu. Ini buat. Ha? Ada. Kau buat lebih kurang je lah. Kau tengoklah. Ada lebih-lebih First try. Okey, aku rasa sifu lah paling dia masak. Tipu yang betul lah. Kau lagi siapa tak ada. Aziz. Dia tu memang betapa. Okey, vote. Itu Semua lah. vote. Mana lagi cantik? Yang ni ke? Sangat. Tak. Oh, oi. Ataupun yang ni, vote. Guys. Oh, nak just. Rehat jap. Lagi mana? Break. No, sausage. Okey, lepas tu. Ingat. Ya. Aku nak. Okey, faham? Ayah. Okay, Sam chef behind the scenes dekat dapur. Kau masak apa, Ma? Carbonara kuning tea. Kau masak apa, ke? Kepala Ayam mak minta sedikit. Tak tahu ke meme famous tu. Tak faham. Aku tak belajar meme. Jaga izin nampak. Kerja yang cantik tak jaga izin. Apa? Sorry, juri. Wah, dah ready. Okey. Boleh enggak? Kaki. Oh, tangan kau. Asal kenapa? Tak jaga keselamatan. Okay, jom kita keluar. Kalau kau nak duduk luar pun kau kena menahan daripada jas. Dia rakam apa kau cakap? Hai guys, suasana sedap. Walaupun nama kita Jozu. Baik. Babe, review babe. Kau jadi chef ke 3, keempat. Kau keempat. Oi, aku? Mana chef mana? Kau kelima. Amir. Chef suspek tu. Amir. Matikan bara dulu. Kau. Bukan. Dennis. Kalau matikan bara tu tukar career baik. Dia jadi ni tukang lipat kopiah. Tak tahu. Okey. Nak kerja tak? Tapi kena berhati-hati lah. Tak nak. Naki. Asal hitam tu. Sebab Hitam pun. Memang kita orang hitam. Ini, nampak dia macam ni. Oi, 22, okay. Apa? Kan. 22 km from Ipoh. Betul, Dek. Tak salah. Macam tipu. Tapi mampu lah. Aku malah faham kan. Aku dah faham dah lawak-lawak. Banyak aku dah boleh buat lawak-lawak. Aku dah suka lawak-lawak dia orang. Okay. Aku rasa hebat dulu. Okey, sabar aku nak tunjuk makanan yang ada. Apa tu dong aku kemang-kemang macam ular tedung ni. Okay, first kita ada ayam perapan tu goreng. ayam perapan. Apa ke? Syakir, apa ayam goreng kau ni? Panjang-panjang lah, malah aku nak ni. Okay.
kita ada ayam goreng, Syakir goreng. Okey, ayam goreng, Syakir goreng. Okey, second. Second kita ada ni apa? Sorry. Nebet. Kita ada ayam goreng bakar. Kenapa aku je bertuduh sarung? Tak pakai shawl ke? By Padil, Naki dan Nabil. Mungkin aku tak tahu, aku tidur. Dan Salman. Okey. Next kita ada udang. Oh, sorry doh. Ada udang nampak. That's why I ask you. Kalau aku kasi aku sarung. Sarung je lah. Kau dah pakai? Ada pun orang macam-macam artis sangat. Ada orang kata aku macam orang gila. Okey. Ayam goreng paling kasih tipis. Lalu sarung. Itu je lah. Aku tak jadi. Okey. Kenapa telur ada dekat sini? Kenapa telur tak letak atas? Tahulah. Okey, next kita ada. Oh, ni sama. Daripada tanya, better buat. Ni sama. Ni sama. Tahu pun. Nak sausage? Abang dengan kau Nak cakap. tunjuk sausage? Itu ambil. Susah lah nak angkat. Tak Danish. Okey, dia sama kan? Next kita ada ni. Ini sila hari bulan sausage Tapi ni. aku sopan lelaki yang perempuan. Kita ada sausage. Yang hangus. Hangus ni ambil. Boleh lah. Yang sebenarnya. Kita hitam kan sausage? Okey. Hitam lah bagus. Aku lelaki ke perempuan? Perempuan. Ini pun hitam juga. Tak. Masukkan. Sorry. Apa? Wait. Jangan cakap depan kamera. Ah! Weh, baju aku. Aku ya. Okey. Weh. Dah mati pun kena. Weh. Tak ni dia dah satu minit. Dati nak dati. Siapa yang manusia yang lupa pegang undang tu aku? Tak ada boyfriend. Apa kau kan? Ni pun ayam juga. Ayam goreng. Dia fina aku. Bil, tolong ni Bil. Ui, jadi macam gepuk Tok Mat. Ambil sekali. Ni. Weh, 10 Tok minit Mat bal. kena makan. Macam ni sekolah kau. Oh, tahu lah. Kita ada. Kalau kau. Next kita ada. Oh, kau yang ajar. Oi. Itu saya perempuan. Next kita ada. Kuah apa Syakir? Sambal bodoh. Macam? Syakir. Aku cakap. Sorry. Maafkan saya. Okey, itu je. Lepas tu kita ada Maggi kat situ. Akak. Pakai telur. Air ni Aspa buat. Email. Abang so handsome lah pakai baju putih. Okay, bye. Cepatlah makan dia. Duduklah meja. Makan di dalam boxa kau. Duduk. Tak. Aku tarik untuk aku guys. Aku takut suruh. Nanti dia kata ada kemas. Apa ni macam Orang tak apa. Aku dah tahu kenapa. Nampak tak? Dia akan tulis capture. Jadi tanya. Masa. Bila aku tunjuk kau tak ada. Tadi dah berkepit dah capture dia. Memang kau tengok kejap lagi ada gambar dia tengah makan ni. Tadi pun? Kita buat capture. Oh. Ada gambar.
Macam mana nak? Hi guys. Tak nampak kau? Kau kena duduk. Aku nak join. Okay, hi guys. Okay, hi guys. Kita tapi dah semua. Ini apa? So, akan lama. Rasa apa? Ni review untuk Amang, bapak sudah. Kepal Banam kata. Nama ni Kepal Banam. Okey, nama dia ialah Po Banara, tapi kita panggil dia Kepal Banam. Memang boleh. Amang ke? Betul lah. Okay. Patutnya tema hari ni warna putih. Aku ada juga warna putih. Ni putih. Isi banyak. Kena buat review dulu ni. Video ke? Kosong. Tapi aku dah review dulu. Untuk aku sedap 10 per 10. kan Po Banara. Alah, Mention. kau boleh nak encik. Macam mana kalau kau pegang udang kamu? Kalau suami dia Makan je. Dia nak poket. Kau poket kan? Aku dah ada bukan udang. Jangan macam. Okay, apa betul? Tutup. Ini, nak. Faham tak? Oh, sudah. Yang ini mau makan. Masih mati. Kurang baju sikit tak ada. Makan nasi banyak. Ringgit setengah kenal. Kenal siapa jual? Aku kenal siapa jual. Kau boleh beli apa? Kalau banyak orang ni tau. Tak. Bos, saya tu bukti lah bos. Kau aku. Pokok kau angkat. Menjadi dependent. Ya, begini. Ma, pada kata mobil kau sedap. Berbumbungkan angka
pulang. Tahu nak ambil nasi. Memang kena lepak lagi 50. Tak lah, nanti masak. Tengok enggak, dah start dulu. Sekarang 11.20. Sikit siapa? 4 jam. So ni? Orang. Air mula. Dia ada anomali tu. Ada yang boleh lihat. Ada game tu hati-hati ada bukan. Ya. Enggak 6 minit tu. Dia nak kopi kepala dia. Yang kaya. Kalau dia sendiri. Kalau bawah. Habis. Tak, kita orang dah habis ni. Dah habis BBQ. So inilah kawasan dia. Kita orang baru nak balik guys. Pukul berapa sekarang? Baru nak balik. Okay. Apa? Kita bawa kereta siapa? Nabil? Oh, faham. Asma tak ikut ke? Ni orang tengah main. Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan. Salahnya dia spin. Cepat. Oh, kau nak ambil gambar ke? Tak ada ni ke? Tak ada lirik ke ni? Tahu? Spotify. Jangan bersedih. Nanti kan sebab tengok poster dia memekak kan. Sebab aku punya vlog je 4 minit. Mana aku tak nampak? Tak ada pun. Apa? Yang cek yang beli ni. Diri. Dia tengah bawah. Tak ada. Bawah ni. Tak boleh. Jangan bersedih. Tak ada. Kalau Okay. Aku dah semakin pening. Satu hari aku tak tidur. Lepas tu aku makan ketan sikit je. kenapa? Sebab anak tu nafas lah tadi. So aku tak ada mood. So aku Merisaukan anak tudung. yo, nanti aku nak pakai apa? Takkan aku nak pakai tudung macam ustazah tu. So aku dah risau. Aku macam Betul kering tak tadi? kering. Nampak tak hari ni panas. Panas. So aku punya anak tudung Kasih cermin hujan. bangang kan. Aku dah cakap, mak aku cakap hujan ni sembai. Lepas tu kita orang baru sampai tu mak cakap, sana tak hujan ke? Sini dah hujan. Mak aku cakap macam tu. Lepas tu aku cakap lah, Bil, cepat Bil, kita kena keluar. Lepas tu nak cakap, tak apa tu sembai. Sampai. Aku dah cakap, mak aku insting dia kuat. Okey lah. Bye. Tak jadi aku nak karaoke, tak ada lirik. Apa sup-sup? Okey, kita dah nak balik. Bye, Ibu. Jambatan rambutan. Yang aku. Bye, Bil. Bye, Bel. Kita tak juga. Okey, nampak tak tu Nabil tengah buat kerja lagi walaupun taklah ni kan. Diorang kan guna pipe. Nabil yang bersihkan. Asal aku seksa tu nanti aku suruh Asfah. Nampak bontot kau pak macam tu. Pak, bontot kau pak. Memang fit, Pak. What dia? Memang fit. Tengok Bil.
Bil dah habis dah kerja. Penat. Ya, main tak pasal hati. Kita sekarang dekat Porcupine Lane. Cepat-cepat kita nak pergi kata kat game ni fuck, marry, okay. Cuba tak tunjuk ni. Terus sekali. Cak sebut Cak sebut Apa ni? Get ni. Get. Okay, now kita kat apa nama tempat tu nampak At the Harry Potter casino. Tak tahu nama sebenarnya apa, lupa tak? We rent a rope, one set rope. Kau ada one dengan topi. Cuba try pakai. Enggak, dia lebih usah. Okay, stay one. Okay guys, kita dekat mana Bil? Dekat orang semaju. Bukan orang handsome. apa yang sem? Ni. Bagi jalan sikit. Tajam gila tu Bil. Lepas tu Bil kita ke mana? Sana kan? Review sekeliling kita. Ini Ni apa? Old Town Walk. Besar gila atas sini. Kenapa dia besar kat sini? Sebab dia kopi perak, kopi kok. So that's why dia besar. Betul lah Bil? Betul. Ni apa? Ni Porcupine Lane. Porcupine Lane. Ya, aku dah macam uncle tu. Macam tu dah. Very slow. Sama juga. Bil. What's the difference? Spot the difference. Oh, sorry. Wow. Hai nanti bang, aku nak juga. Ya, dia tengah shoot. Cute gila. Jom. Dia tengah jalan pak. Okay. So guys, jalan dekat Escastle. Kita bersama apa? Nama dulu. Sama Syak. Putri? Sama dengan Putri Nur Alia. Okay. Kita nak Apa? Kenal tu? WhatsApp. Kita dah sampai ke negara sekarang. Okay, sambung ke MC kita. So Aku pun nak cakap. So tapak Kelly's Castle. Katakan Wow. Slow sikit. Ni sejarah ni. so mari kita lihat sama ada hantu atau tidak. Sini kita dua punya. Now kita tengah menuju ke sana tapi dalam keadaan hujan. Kita mungkin dirahmati Allah mungkin sepanjang Sejuk. everyday hujan. Sejuk. Allah bagi sejuk lah mungkin. Allah bagi sejuk. Outfit. Ni bawa outfit hujan. Okay, aku nak baca tapi adalah sebuah bangunan bersejarah peninggalan William Betul. Naik kuda. Cukup Naik kuda. Macam mana? So guys, Tak rasai. seperti yang boleh Oh, dilihat, no. Kelly's Castle dibina oleh William Kelly Smith pada tahun 1910. Okay lah, cukup. Oh, dah cukup. Aku tak dengar. What the fuck this guy ya? Okay, kondur. apa ni? Vlog. Okay, so Red, where are we right now? Castle. Wow. Whose castle? Mine. Okay lah. Posing. Where is your crown? Wow, aku humble bro. Tak nak tunjuk-tunjuk ni. Posing depan rasa kau. Aku rasa dia dah telan dah dia punya crowd. Wow, go. Okay, so sekarang kita kat Kelly's Castle. Kau banyak bunga kau ada mah? Kita nak jumpa Kelly, orang yang buat castle ni. Kelly. Kau ada Kelly? Nampak dekannya bang. Ha? Dekannya kau zoom.
Tak ada. Tak zoom. Memang sama. Tadi muka kau. Ya. Ada apa di hidung? Dia memang rapat gila. Ada muka kau je tadi dalam game tu. Ya memang tak sumbat semuka. Cancel, man. What? Kita bersama Diam L301. Yes. 303. 303. Okey, sorry. Ini ke yes? Lupa bilik. Aish. Oh ni 401. So, kita berada di luar Kiri Kesel. Okey, betul. Kau perasaan? First time. Tak juga lah. Ini second time lah. Oh, first time? Aku first time tu. Second time? Aduh. Kau first time ke Ben? First time. Kita gang. Kau sepuluh second time? Apa? Gempak juga dia ni second time. Ya, itu aku tak percaya. Dia keluar daripada Pahang. Kau keluar Pahang buat apa tu? First time aku dengar kau keluar Pahang. Ini berita yang sangat ya. Kita bersama 3 MC kita kali ni. Penambahan lah. MC baru. Kita hampir berada di pintu masuk Kiri Kesel. Okey. Jom kita gerak. Saya dah tak ingat. Jom, let's go. Saya aku banyak basa-basi. Oi, penat juga. Okey. Lagu pendek. Okey. Ya, kita sampai dah guys. Ni pintu utama dia. Pintu utama dia. Okey, baik dah gitu MC. Masuk. Boleh. Okey. Dia tak semangat dua ni. Dua ni tak semangat ah. Tak semangat. Wait. Okey, baris sama baris. Okey, pintu masuk. Ni pintu masuk dia guys. Oi. Sekejap aku nampak menambahkan gempa agak. Kiri Kesel. Sekejap. Okey, baris. Kita sekarang akan masuk dengan Kiri Kesel guys. 1, 2, 3. Oh. Kita berada dengan Kiri Kesel guys. Aku rasa tempat ni sangat gelap tu. Dia buat macam ni. Mana kameraman? 1990. Apa benda? Actually this is ini. Woi. Simpan barang-barang terlarang. Jom. Sabar. Kiri Kesel ada vending machine eh? Ya. Dulu. Kelas depannya. Wow. Datanglah future. Back to Future tu ada apa nama ni? Alright, do it. Hey. Woi. Bye. Kau Tengok. Kiri Kesel awal dah support Israel guys. Betapa hebat guys. Kiri Kesel sekarang. kenapa yang ni tak full bina eh? Ni sebenarnya dah kena ni. Apa Dah ni? kena roket. Dia perang kat sini. Perang kat sini. Ni apa? Kamikaze. Kami kat sini. Kamikaze. Oh. Okey, jom kita turun. Okey guys. Kita akan turun ke tanah guys. Kita akan mencari tahu apa yang di bawah. Tapi seorang kena tolong lah. Okey, jom. Seorang kena Bawa phone. Jom. Boy, keluar flashlight. Boleh. Woi. Gila lelaki bro. Oh, mahal flashlight bang. Masya Allah. Tempat simpan betul bentuk. Ni tempat simpan meriam. Dulu pepandu guys. Pepandu buat. Berapa cm ni? Ni 1 kaki. Aku rasa ni tempat dulu 1.2 kaki lah. kereta kempal lah guys. Okey. Sangat banyak ni. Woi, ni macam bentuk lain ni. Alamak. Macam oven pizza guys. Okey. Mana kira lagi? Wow. Asal lubang kat sini guys. Pasal ada apa kat sini? Ada tulis. Alamak. Ini Kiri Kesel pun ada romance. Betul ke? Rasa ya sebab dia bila ada bersama isteri dia. Syukri. Nama Kiri Kesel Syukri. Syukri. Okey. Dia nama bawahan dia. Oh ni ada orang sini. Abang kerja sini abang? Ya. Abang, ni tempat apa abang saya bang? Ini sebenarnya tempat makam pula. Tadi meriam. Saya ingat tu pepandu. Tak. Makam bentuknya ni? Kita lipat dia. Ni ada apa? Sentak situ. Ini yang tengok. Ni asal. Ini Ni dia memang daripada dulu kan? Daripada dulu. Dulu ada lah. Oli. Alah apa? Alah tu tak tahu. Kita tengok.
1, 2, 3. Halal lah. Dulu ada halal dah. Okey. Ni tempat ni makam mana ni? Makam asal dia bentuk macam tu bang. Macam bumbung bang. Ya, kita orang suka-suka macam tu. Okey, kita akan ke segmen baru. Okey. Okey guys. Kita dah sampai bilik Bilik kita. Bilik kita. Apa kata? Bar. Okey. Oh, boleh. Okey. Aduh, masalah Tak cun lah. guys. Malam kena masuk. Okey, macam mana dia ventilation dia? Mana kipas dia Kan boleh nampak kat atas tu. Ada udara masuk. Kita mana pakai kipas? Kita pakai udara oksigen. Okey. Oh ni tempat minum luar masuk dulu. Mau mabuk kita ambil udara segar. Okey. Baik siap. Nampak tak? Betapa penting ya. Makan bagi besar sebab minum. Betul. Bagus. Okey, ke segmen baru. Okey. Okay guys, tadi kita dah selesai masuk dekat bilik arak, which is bilik yang agak gelap di bawah sana. Jadi ini adalah the main hall. Sepatutnya akan menjadi main hall. Main hall? Main hall. So anda akan lihat ni sejarah-sejarah pasal Kelly Castle. Dan ada di sini yang menarik perhatian saya, iaitu kesilapan Kelly ataupun istana si Agnes. Oh, macam dalam engineering lah, kita kena cari the weakness. Ya. Sebab kalau anda tahu, Kelly ni membuat istana ni kan untuk kasih dia, si Agnes. Tapi kenapa dia menamakan kasih dia adalah Kelly Castle? Kenapa tak menamakan si Agnes ataupun Agnes Castle? Okey. So saya tak nak banyak bagi shot. Shot. Ni dah tiup sendiri, tak apa lah. Okey. Stop. Di sebalik keindahan tempat Kelly Castle ini, ada satu yang creepy bagi dalam pemerhatian saya, iaitu apa? Di sini. Itu apa? Cuba anda puan-puan fikirkan, apakah function lubang ni? Okey, apa? Sekiranya ada apa panggil? Bukan pesulap apa? Penjajah atau apa? Mana-mana penceroboh. Dia akan ambil sniper. Okey, demo. Letak sini. Demo okey. Dari saya pendek ke? Okey. Letak sini. Sodok sini. Okey. Target sini. Okey. Letak. Okey. Kau pula explain. Go. Aku rasa ni bukan. Apa yang bukan? Datuk tahu jalan ni. Datuk tahu jalan. Okey. Lama. Okay, MC kedua. Go. MC. Hati-hati ya. Oi, tak muat. Hati. Baik. Ingatkan. Okey, MC. Laju MC. Gelap. Jangan apa ni. Aku pelan ni. Boleh dong. Pegang pinggang tu. Okey, MC. Kita tengok ni MC. Sup. Oh. Wow. Ini apa tempat MC? Oh my god. Bilik. Dah finish. Pipi guys. Okey. Aku rasa dia tembus ke bawah guys. Alamak guys. There's something going. Saya risau lah guys. Okey, kita belah. Kita boleh. Sorry guys. Kau jadi tutup itu ni. Sana. Express lagi video ni. Bawah titik. Lari. Ni mana? Dekat. Okey guys. Sama dia pula. Ni bilik apa? Sama je. Bilik tamu. Bukan, ni bilik anak lelaki. Ini anak lelaki. Sama je. Sama je guys. Bro. Hey. Dah perempuan ada view lah. Ada lelaki dah lah. Oh. Okey, kita balik. Ada isu. Kenapa bilik? Ada lubang guys. Tapi tak apa pun. Ini je dalam ni. Sekejap, ni cuba dia. Kena terlihat ruh. Mana? Ruh healing. Mana? Tak nampak pun. Ni, minta. Dia akan muncul dari pintunya. Itu beberapa saat sebelum dia. Dengan beberapa seorang kanak-kanak. Ni. Belos. Alamak. Kita lepas ni. Okey. Guys, awas guys. Awas. Okey. Masuk dulu. Mas tutup gelap gila tu. Cakap ni. Rumah besar. Sama kita dah senyum ni. Bilik Ninen. Oh, ada meja simpan material sekarang. Okay. Experiment. So basically this is the room untuk simpan kain. Simpan kain. Atas tadi.
So ni bilik-bilik tersimpan saya ni. Okey, ni tulisan lama. Oh, itu tulisan tu. Jiva my best. Nama-nama peninggalan. Makcik. Let's go. Ada foto tinggalan zaman dulu. Anda boleh lihat. Ni brand apa ni? Anda boleh lihat. Dari kelam tak? Kat sini. Okey, sambung ni. So kau boleh tengok ni. Sebenarnya cadangan ruang lift lah. Cadangan. Wow. Tengok. Kenapa dia buat lift Dia buat lift enggak senang lah nak naik. Okey. Kita ada 5 tingkat kat sini nak naik. Berat tau. Kena sorak. Okey, Forest. Okey guys, kita dah berada di atap. Apa kisah? Ni helipad. Ha, ni helipad guys. Ya, dulu pun dah ada helikopter guys. Flashlight tak ya? Kat sini boleh tak meriam ah. Ada pecaruh masuk. Sini ni. Okey. Kita banyak gimmick je. Banyak gimmick. Okay guys. Pum. Ini isi dulu. Topak balik. Sana ni. Okay guys. Di balik function yang tadi MC kita kata tadi, walaupun boleh letak peluru. Auto semua. Auto semua. Oh, dia ada. Tengok POV. Video. Itu semua MC ya, kalau anda nak perasan. Okey. Semua nak mati tu. Okay, so sekarang kita akan naik ke atas je. Jom. Let's go. Bapak dia kecil. Okey. Kita ada dia lagi kata. Tingkat 5. Okey. Tingkat 5. Ni mana ni? Tempat sniper. Ni apa ni? Kena tahu apa nama Sniper. Ini pada sniper. Jadi guys, sama-sama belakang. Besar. Jadi guys, berkenaan sniper saya mention di awal tadi. So ini adalah tempat sniper yang padu. Bawah tu beginner. Oh, beginner. So sini yang paling solid. Macam mana? Boleh baring. Ini memang Boleh tunduk. extra protection protection. Ya. Nampak? Tingkat besar ni tahu. Tingkat besar apa? Tingkat besar ni. Okey. Saya pun tak tahu sebenarnya. Sekejap. Tak fikir. MC ni ke? Tengok. Aku pun sampai. Okey. Kita dah set lah. Tiga So kita ada 9 machine gun kat sini. Oh, tapi Bambuza. Kita nak berdayakan enemy ni dah letak dia tetamu. kita lah enemy tu. So aku dah faham baca semua. Okey. Ni dia ada machine gun. 9, total 9. Ha? Zaman dulu ada machine gun apa? Zaman dulu ada. Dan tu Melaka paling cepat ke sini. Betul saya tidak ada Perak. Tapi ni info kan. Dia hantar ke Perak info. Collaboration. Okey. Apa MC kita dulu? So, mari kita ke atas. Oh, okey. Allahu Akbar. Nampak tak guys? Apa view dia? Nampak view bontot. Macam masa depan saya. Cerah betul. Oh. Teng. Lihat. Ui. Mana ni? Apabila tiada jalan, Oi, nak kencing je aku. Tak ada jalan keluar. ini jalan terakhir. Lift dia. Dulu ada tiang kat sini macam bomba turun. Tak. Dia tak turun gaya ngomong ke. Dia macam dia turun, dongkrak. Jatuh itu. Saya ingat kiri kanan. Tak. Kalau sakit kan? Bukan. Bukan kiri kanan je tu kak. Ada ke? Ya. Gila dulu zaman dulu pada pakor Orang zaman dulu kau buat tangan ni. Kuat. Belakang tu kamera ni ke? tangannya kuat. Belakang tu kamera ni ke? Belakang tu ladang teh. Teh ke ganja? Dalam kamera teh. Dalam kamera teh. Apa MC satu lagi ni? Sekejap, MC satu lagi ni bergaya-gayakan angry WWE. Okey. MC boleh ceritakan sikit sejarah kat sini? Oh, sebenarnya ada. So guys, ni ring ke? Ni aku tengok. ni ring ke? Tadi MC kita dah tunjuk tutorial. Seorang lagi tunjuk atas tali. Oh, ya, tak. Boleh beli ah. Ayolah. Sama MC lagi kata relax je. Cukup. Jom. Dah jom. Let's go. Hari pun dah gerak, mari. Besar. Kita explore.
dekat tangga. Oh, MC belakang, MC belakang potong. Sebuah bilik rahsia. Okay, dah jom. Sebab aku tak duduk belakang sekali. Ya Allah. Dah sempat lah. Cameraman tak kena tau. Membantu. Takut tak? Takut dah. Tapi kalau malam lagi sur. Malam tak main. Allah. Aku tak cukup oksigen gila. Ada apa? Dua. Tiga. Woi, cepatlah. Yang belakang tak nampak apa ni. Nombor apa? Nombor ekor. Nombor ekor ni. Apa yang tiga-tiga dulu? Okay. Kenapa tangga dia kecil? Sebab dia tak nak dia bagi orang musuh dia Bukan. jalan cepat sangat. Cuma dulu tak ada orang semua. Betul juga. Tak, itu laluan rahsia dia. Oh. Ber. Mana dia bilik rahsia? Oh. Tu kan bilik rahsia? Tak, tadi kan kita kat bawah. Zoom. Okey. Lepas tu, okay now sekarang dia mungkin sama ada kan laluan rahsia tu, mungkin sama ada dia nak lari ataupun dia nak masuk bilik ni. Ni jalan belakang ah? Jalan belakang untuk lari. Ha. That's why. Kau tanya lubang ni untuk apa? Untuk sniper. Boom. Oh. Ya. Siap lari. Zaman dulu pun dah ada. Zaman dulu pun dah ada. Pakai WhatsApp. Oi, zaman dulu dah ada QR WhatsApp. Betul ke? Oh, macam ni kat MC tu lah. Scan. Scan guys untuk masuk. Okey. Ada grup WhatsApp dia kan? Ada. Boleh feedback. Nanti masuk Hello World. Ni engineer dia tahu lah. Okey, sebenarnya Banyak. Dia tahu kan? Wait. Sila bel, ambil link bel. Oh, bawa bel. Tengah tengok kan. Betul-betul ingat. Ini merupakan jari-jari yang tu kan. Yang pegang situ habis lah. Pegang. Aku kasih ni kat kau lah. Boleh nampak dia. Tinggi dia. Aku rasa ini macam dulu dah guys. Precision. apa fenomena. Ingin punya Kalau korang tengok kat belah sini kan, ini merupakan tempat paling banyak Optimus Prime dengan Megatron berlawan. Facts bro, facts. Facts right. Tengok. Ini nampak macam sikit je sebenarnya. Optimus Prime tu dia jatuh, dia saja buntut je. Tu yang hancur semua. Mana daripada sana? Daripada jatuh macam tu. Okay, apa pendapat kau? Sini ada apa dia tak full build? Okey, aku sebagai tu aku tak tahulah sebab korang kan kacik nak mampus. Jadi kalau ikut sejarah sebab dia kena bom. Betul tak? Ya. Ya. Kalau dengar sejarah lain. Sejarah apa kau dengar? Dengar di sini para-para yang berdosa akan diletakkan di sini untuk bermain satu game. Okey. Kejap. Main sana, okey. So, Kacik. Kelly dia akan meletakkan peserta-peserta di sini Okey, atau okey. panduan-panduan. Okey. Jadi semua mencari Okey. setiap halangan di sini. Okey. Di mana yang tersingkir akan dihumar dalam perigi. Okey, ni mula. Okey, ready. 1, 2, 3. Alah, tak ada perakam ke? Lari tak? Lari. Oh, lari. Okey. 1, 2, 3. Ayo sini. Jangan lalu sini. Nampak? Okey. Okey guys, biasanya orang yang selalu lalu ke sini. Ni apa? Jumpa jalan asal dia. Saya rasa ni macam floor is lava. Betul. Okey. So, peserta akan lalu di atas sini. Floor is lava. Haramkan untuk lalu di sini. Okey. Kau dah lihat. Untuk nak pergi ke sana, kita tak boleh ke sini. Okey. Ke sana. So, MC lain sini.
Dia akan tutur cari. Okey. Oi, macam mana? So, MC Lompat. nanti skip lah, ide lah. So MC sini. Tak. So saya boleh buat tapi saya malas. Daripada sini Okey. dia lompat ke sana. Okey, lompat acak lompat ni. Okey. Faham? Pakor. Okey. Ni guys. Oh, saya pusing itu. Lepas dah ni dia kena masuk. Oh, ni aku tak boleh tengok tau. Turun gini ataupun boleh ke sini terus. Okey, mana tu? Sini. Saya rasa Sana. tu. Okey. Bapak kau situ. Lompat sini. Lompat atas, lompat setempat je. Okey. Uyu. Oh, sekarang turun. Okey. Turun. Lompat turun. Okey, macam tu yang dia lompat. Macam tu lah demonya. Okey, sambung. Daripada ke MC lain. Sup, oi. Jadi apabila anda telah berjaya melepas rintangan dari situ, Okey. anda akan disediakan sebuah kereta. Jom mari kita Kereta. kereta. Oh, Kelly Castle. Jom. Okey. Nampak guys? Okey. Kereta dia. Ada kuda. Tu mama. Oh ni, boleh pilih. Terus sini. Boleh pilih di antara kuda atau kereta. Ya. Di sini kuda ada satu. Mari. Interview kuda. Mari. Kuda apa ni? So, kuda kita fancy sikit. Kuda tak makan rumput. Kuda makan rumput kering. Rumput kering. Kuda kita fancy sikit. Kalau anda lihat di sini kuda kami ada bunga di telinga dia. Mari lihat. Ada pakaian dikenakan. Wow. Kuda pakai Crocs. Kuda pusing. Buat bunyi kuda sikit. Jadi bye. Okey, sama mesin ni. Jadi apabila anda telah berjaya melintasi rintangan tersebut, Mana anda lepas anda lepas, tapi anda perlu nego dengan Kelly. Contoh, ini Kelly tersebut. Macam mana nak nego dengan awak untuk lepas? Asal tanya aku, tanya MC. Duduk. Kau Kelly. Okey. First kali dia kat sini. Apa tadi topik kan? Kelly. Kau dah lepas semua mesin. Macam nak nego dengan kau untuk bagi selamat? Okey. Pertama sekali kau kena chop dan Chop? tanda tangan lah. Macam first tadi. Okey. Chop dalam tangan. Chop dalam tangan siapa? Tak nak guna. Okey, tak guna. Okey. So kalau macam tadi, kalau dah lepas chapter tu which is Maze Runner, kita akan sambung pada Squid Game. Squid Game? No, mana ni? Squid Game Zero? Ya, betul. Squid Game Zero. Yang belakangnya ya kan je. So kalau nak tahu lebih lanjut, kita pergi ke MC. Ada tempat jogging ke? Brisk walk. Okey. Okey. So anomali. Okey, ni adalah penutup kita untuk kasih Okey. Zoom. Oh, penutup. Oh, okey balik. Terima kasih pada Toki. Macam mana pengalaman anda melihat Kelly Castle? Alhamdulillah. Sejak saya berniaga kat sini, Alhamdulillah. Anda adalah orang ke 1,100. Baik, macam mana pengalaman anda? Sikit je bang. Nampak banyak benda bang. Tengok. Kuda sebelah abang pun ada bang. Kuda? Owner saya tak tahu ke kuda ni? Ini kuda dari mana? Kuda dari Kelantan. Oh my god. Kuda Kelantan. Kuda kenapa Abang hantar. kuda? Tak apa bang. Ini belas apa? Saya dah pernah explain tempat bos. QR. Apa QR? Pau. Tak apa. Salah orang. Okey dah. Ikut sana. Pengalaman anda. Bro, kita sudah habis. Saya selamat. Jadi, terima kasih Kelly Castle kerana taja perjalanan kami. Ni toki. Okey. Saya. Kelly Castle taja sebenarnya. Macam mana pengalaman anda melihat nenek? Istana nenek saya. Nenek. Janganlah tunjuk. Macam dah tak ada lampu. Okey. Cantik lagi saya tengok. Saya. Kipas hilang ke? Macam zoom. Buat. Hai. Akhirnya kita dah habis pengembaraan mengembara di Istana aku. Tak nak seram istana aku. Istana nenek laki. Okey dah. Okey, satu up. Zoom. Stop. So itu saja kita dah ceritakan tentang Kelly's Castle ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, so tengok video ni lebih dalam lah. Okey, satu. Guys, hari ni aku nak buktikan. Sekarang ni aku nak buktikan yang diorang kacik. Okey, tadi yang ni kelas. Yang ni istana. Yang sana tu kelas. Kelas. Betul, Kelas tu siapa? Kelas. Kelas tu siapa? Kelas. I don't know. Nenek dia ke pakcik dia ke. Kelly's tu naik nama je. Tapi Kelly tu yang perempuan. Yang ni
Okay lah, tu lelaki. Yang tu adik lelaki dia. Okey. Dia menggunakan nama orang untuk elak cukai guys. Betul? Oh. Kak Cik Mak tu. Genius. Elak pada pemerintah. Ambil duit pada kita. Okey, faham. Itu je menggunakan nama. Okay. Kenapa kita kat luar ni? Asal tengah tukar seluar. Dalam kereta dia tukar seluar. Okey dah sudah. Tak sempat nak kutuk. Okey. Bagi saya kecil. Buat apa? Nora, dari ni apa ni? Okay, this is the last vlog. I feel like I want to cry, dah sumpah. Sebab like we plan this for a long time. Taklah long sangat pun. Tak, kau kena ingat kita punya ipoh ada sekali tak jadi. Oh ya. So itu tak jadi. Okay, bye. Ni kereta Myvi. Ayo. Saya kena drive dulu sebab Haziq dah ting tong. Okay, this is the last vlog. Bye. Ni lepas ni kita nak pergi makan. Lepas tu dah Hantar kamera. Sayonara Ipoh. Okay, bye. Say bye. Kau tak ni kau tak sama pun direct video aku tadi. Okay. Aku nak buat last ucapan. Sabar orang belah sana dulu lah. Okay guys, kita akan dengar seseorang punya ucapan dan ni aku tak suka lah. Okay, aku dah tersalah. Del, okay, aku interview pada dululah. Last vlog. Oi. Okay guys, bye guys. Itu aja guys. Dalam kereta tu aku rasa takut. Ucapan dah betul-betul. Aku tahu lah kau penat. Okay guys, itu aja Last untuk hari ni. ni. Terima kasih bersama Jojo guys. Last konten. Okay, kita tunggu aja pada next konten yang mungkin tak akan jadi lagi. Bye. Konten. Mungkin konten kot. Itu je, bye. Okay, kalau konten kita ada ketua dia, kita ada pembawa ke konten. Okay, bagi saya trip kali ni not bad at all. Aku nak pergi interview dulu. Walaupun diredahi oleh hujan. Betul, hujan selalu mengikuti kita. Ganggu kita, tapi kita kan Danish. Kita kan Jozo. So walaupun trip kita dihadapi oleh pelbagai dugaan macam hujan dan apa semua. Muka. Alright, so Jozo bagi apa dia? Ucapan untuk Jozo sekali lah. Ayo bapa aku cakap 6:50 Jozo dah habis dah. Ni last, kita jumpa final, lepas tu dah bye-bye. Okay, untuk Jozo saya jumpa ramai-ramai orang-orang yang unik di sini. Ramai orang yang hyper, ramai orang yang slow. Ya, orang yang handsome tadi kan? Orang yang handsome ni? Masuk. Zoom ke aku? Mana tak nampak? Orang yang handsome ni? Tapi dia tak handsome. Mana? Tapi dia tak handsome. Tapi dia tak handsome. Yang handsome ni? Yang handsome ni? Yang ni pun Hi guys. So Okay, ucapan cepat dah. sabarlah. So orang handsome take over. Bagi ucapan cepat. Kalau orang handsome-nya. Cantiknya aku. Okay dah cepat. But like Bagi ucapan. for today's episode, I think it's a very good trip. Panas. Hujan sikit tapi panas. Ya saya. Dalam bag. Apa benda? Sebenarnya apa? My beard is growing back. I clean shave 3 days ago. Tak perlu lah nak cerita shave bila tu. Kisah kau shave bila? Cepat ni, sambung. Nanti lama-lama video tu. Agaklah dah jom lah. Kedai ada. I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs.